Iran telah membalahkan akan perbuatan yang dibuatkan oleh Israeliah terhadap ibu kota dia di dalam Tehran, maka Iran pun balah dengan secara kekuatan. Apakah secara lanjutnya? Jom ikuti bersama di dalam video ni. Salam hormat, salam bahagia kepada saudara, ibu bapa yang dikasihi yang diikuti bersama. Pada tanggal 28 lagi yang saya dapat laporan daripada wartawan beberapa je yang telah lepas pada waktu malam selepas daripada kita bertarawih, maka saya buka di dalam satu video dan juga di dalam beberapa cong hak saluran-saluran luar negara, rasanya Iran balah klik. Selepas daripada Israeliah saat itu menghatamkan akan Tehran, iaitu dalam cong 12 channel ataupun channel 12 Israel telah dilaporkan kata Israeliah tu dia hatamkan akan tempat kediaman yang duk susuk orang yang terbesar, iaitu Ayatullah Khamenei saat itu di satu kawasan di hampir tempat gereja ataupun tempat menyembah, dikatakan masjid dia lah. Maka Israel telah hatamkan di situ, membawa ke jadi kebakaran dengan secara luas-luas juga. Dan maka berasak nak ya kepung, maka di situ tu tidak dilaporkan kenyataan dengan secara jelas lagi kata Ayatullah meninggal dunia atau tidak, tak ada jelas lagi berkenaan dengan hal tu. Dalam hal tu juga tak kala Amerika Syarikat dan Israel saat itu menghatamkan akan Tehran, maka tak beberapa je yang lepas maka Iran pun balas selalu. Kalau mengikut daripada berita TRE dan juga daripada KNN dan juga Al Jazeera telah dilaporkan kata pihak Iran saat itu balas klik semua jumlah daripada soruh yang dia hatagi 150 sampai kepada 250 soruh. 250 soruh menuju kepada sasaran, 4 sasaran. Yang terbesar iaitu dikatakan tempat pertampak oleh tentera-tentera Israeliah dan juga Amerika Syarikat. Yang pertama kali dia membongkan hatta soruh dengan secara kekerasan juga pergi kepada kapal muat kapal ataupun dikatakan Abraham Lincoln, hak Amerika Syarikat yang duduk kawalan di laut besar tu. Maka di situ juga Iran pun hatam dengan secara kuat juga dengan melalui 3 soruh dengan secara udara tuju pergi kepada Abraham Lincoln, maka telah ditembakkan oleh Amerika Syarikat akan dua buah soruh saja yang jatuh, dan satu soruh lagi saat itu terjun turun ataupun kena akan Abraham Lincoln saat itu, terbakar dan nyala. Dan kalau kita tengok di situ juga nyala yang sangat tel lah, tinggal tak jenuh lah Abraham Lincoln dia saat itu tidak dapat mesekati oleh pihak dan senjata-senjata yang dak menahani akan soruh-soruh hak Iran tu. Hak boleh sekatnya 2 buah saja. Hak buah lagi tu jatuh di sama tengah kapal Abraham Lincoln dia nyala, dan beberapa orang lah sakit cacat cedera. Di dalam hal tu juga tidak dilaporkan berkenaan dengan mapuh lagi yang ada tentera yang ada di dalam kapal Abraham Lincoln saat itu. Dan kali yang kedua pula dia bertindak pula dengan 5 buah soruh pula pergi kepada Abraham Lincoln juga. Maka kali yang kedua saat itu 5 buah soruh saat itu menuju kepada Abraham Lincoln ataupun Abraham Lincoln saat itu dengan sepenuh-penuh 5 buah soruh, tak ada boleh sekat sutih habuk kerana telah rosak dah kena hak pertama tu. Itu satu sasaran yang pertama. Dan sasaran yang kedua hak Iran balas klik, dia tuju pergi kepada Tel Aviv ataupun dikatakan Tel Aviv di ibu kota hak Israeliah. Maka pihak daripada Iran saat itu menuju kepada sasaran yang kedua di kawasan Tel Aviv ataupun Tel Aviv saat itu, membawa ke jadi kebakaran daripada tempat kediaman tentera Israeliah yang ada di situ. Dengan secara luas-luas juga terbakar dan nyala hingga sampai pada waktu je pukul 12 malam tepat time rumah kita ni, kalau mengikut masa kita lah. Sekarang ni tak ada boleh memadam ataupun mengapuhkan api yang dihantarkan oleh Iran saat ini dengan soruh saat itu duk nyala lagi. Dan tidak dilaporkan juga dengan perjelasan kata ada berapa orang tentera Israeliah yang ada di kawasan Tel Aviv ataupun Tel Aviv di ibu kota Israel itu, mapuh berapa ekor pun tidak dilaporkan lagi, dan sakit berapa orang pun tidak lagi. Dan sasaran yang ketiga dia hantar juga pergi kepada Riyadh, iaitu tempat tangkap bertampak oleh Amerika Syarikat di situ. Iaitu di Saudi ada daripada tentera Amerika Syarikat bertapak di Riyadh
ataupun dikatakan tangkap hak dia masih bertapak di situ, maka pihak daripada Iran pun hantar lagi juga beberapa soruh menuju kepada sasaran di situ, membawa kebakaran juga di kawasan Riyadh. Saat itu nyala kepo-kepo, tinggi asap dan api begitu luas nyalanya di kawasan Riyadh, tempat kediaman daripada tentera-tentera Amerika Syarikat yang bertapak di situ. Itu sebagai sasaran yang ketiga. Dan sasaran yang keempat, telah dilaporkan juga oleh Al Jazeera, kata bahawasanya Iran hantar pergi di kawasan Bahrain. Dan di Bahrain saat itu, di situ juga ada tempat bertapak ataupun tangkap hak Amerika Syarikat ada di situ. Maka Iran pun hantar pergi juga beberapa soruh menuju kepada sasaran, membawa terjadi kebakaran juga dengan secara luas-luas di kawasan Bahrain saat itu. Dan semua jumlah di dalam berlaku tempat hari ini, iaitu di kawasan Pak Tepak saat ini, sasaran sama tu, jumlah daripada soruh yang dia hantar pergi pada Pak Tepak ataupun pergi kepada sasaran saat itu 150 hingga sampai kepada 250 soruh. Lagu mana nak jadi tu, kita nanti tengok lagi pula dah. Sekarang learning tu, Pak Tepak dah yang dia hantarkan soruh menuju kepada tempat tu. Satunya di muat kapal ataupun Abraham Lincoln. Yang keduanya kepada Tal Aviv, yang ketiga kepada Saudi, iaitu di kawasan Riyadh, yang keempatnya di Bahrain. Kata setengahnya, yang kelima dihantar juga masuk di tempat kediaman. Hak ni berita ni saya pun tak jelas, cuma oyak mengikut daripada royak berita, tidak ada waktu gambar ke apa, cuma ada akal saja hak ni, iaitu daripada tempat bertapak hak Amerika Syarikat yang ada di dalam kota. Maka pihak Iran pun hantar banggi juga ataupun carwak soruh juga menetuk ke situ dengan secara keluasan juga, dan kebakaran dengan asap berkepung juga di situ. Itulah bagai maklumat ringkasnya yang saya nak beritahu kepada saudara-saudara yang dah ikuti bersama. Itu laporan-laporan daripada wartawan yang telah menyebar sekarang ni. Boleh kita tengok setiap saluran-saluran hak di luar-luar negara untuk kita dapat boleh tahu khabaran dan maklumatnya. Maka sekarang ni kena jimat-jimat lah di atas pertugangan kita nak pergi kano-kano saat itu minyak dah tak berapa hari lagi. Kalau demo ni buat berpanjangnya ataupun jadi berbalah pertikaian di antara Amerika Syarikat dengan Iran dan juga Israel, jadi minyak tu dia panggil nak naik ke mahal. Maka mungkin minyak tu mahal. Kalau jadi berperangan yang berpanjangnya ni, jadi minyak tu jadi mahal lah. Maka sebab minyak saat ni tu ada guna hak Iran saat ni tu 40% ataupun dikatakan 40% dah ada kena guna minyak-minyak di dalam negara Iran, dah tagi tu baik kepada luar-luar negara. Maka mungkin kita sikit lagi tu boleh kata sikap pula lah kalau demo ni buat berpanjangnya mereka, tak berpanjangnya mana tak. Mungkin tapi saya rasa pun tak lama dengan sebab Amerika Syarikat ni dia tak ada alat senjata yang canggih sangat dak, cuma duk kusna cuaca ataupun duk kusna duk camping takut-takut gitu ya. Apabila Iran balas kelik ni tengok gak hancur-hancur belaka tempat hak Iran balas kelik sana ni. Hak lepas daripada video yang telah tubik dan lebih laporan oleh wartawan di dalam saluran-saluran yang telah yang saya tengok saat itu. Dan sekarang learning pihak Yamen pula telah wisokongnya bersiap dianya untuk cadangan juga nak hantarkan akan kapal yang layu ataupun yang duk layar di dalam tengah laut di Laut Merah, di kawasan Mandeb dan juga beberapa tempat lagi di tempat sepik di dalam Laut Merah saat itu. Maka Yamen saat ini pun sekarang ni kalau ada kapal yang berkaitan dengan Amerika Syarikat dan juga Israel, maka dia nak hantar pula sebagai kali yang terbaru. Oleh kerana beberapa hari di dalam bulan Ramadan dan sebelum tu buat janji pertikaian suruh berhenti sementara, maka Yamen pun berhenti gidah. Maka apabila berlaku ni pula, Yamen kata dia nak telah hantar pula. Itulah maklumat ringkasan yang saya nak beritahu kepada peminat-peminat yang diikuti bersama di dalam video ni. Dan pada hari ni juga kita pergi masuk di dalam Gaza. Dalam Gaza saat itu berasa ada kemujud apabila Amerika Syarikat bergomor ataupun bertikai dengan Iran saat itu. Jadi puak-puak daripada Palestin tu rasa lega, orang panggil duduk dalam percemasan, duduk kena hantar setiap hari semenjak daripada buat janji pertikaian berhenti tu tak berhenti-berhenti. Maka hari ni tu bunyi kata ada berhenti lah.
Oleh kerana demo duduk berlondeng dua nu, maka di dalam Palestina pun orang boleh rehat sementara orang panggil dak. Dak waleh ada keadaan pun susah. Nah makan payah nak buka puasa pun bersusah, nak tarawih pun tak ada boleh dengan secara rasmi mana boleh menusuk-menusuk buat dengan secara dengan cara halus-halus gitu ya. Satu kelompok tu semaya 20 orang gitu ya, tak ada boleh nak berhimpun ramai-ramai. Lebih-lebih lagi di kawasan Masjid Baitul Maqdis tu mereka daripada kalangan pegawai-pegawai Israel masih hidup kawal dari situ lagi deh. Maka maklumat ni sekadar inilah untuk saudara-saudara yang ikuti bersama. Sekiranya ada maklumat yang terbaru, saya akan sampaikan kepada saudara yang ikuti bersama. Sekadar ni dulu.